Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran kita ni pada hari ini iaitu pelajaran Tauhid Darjah 6. Pelajaran kita ni pada hari ini iaitu mengenai dengan tajuk Ajaran Jemaah Al-Arkam. Objektif pelajaran iaitu murid boleh menjelaskan latar belakang dan menyenaraikan penyelewengan ajaran Jemaah Al-Arkam dengan betul. Latar belakang Jemaah Al-Arkam. Yang pertama, Jemaah Al-Arkam diasaskan oleh Asy'ari bin Muhammad dari Malaysia. Yang kedua, penubuhannya berkait rapat dengan kemunculan Tariqah Muhammadiyah yang diasaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdullah Suhaimi. Ajaran Jemaah Al-Arkam seterusnya. Yang ketiga, mudah dikenali menerusi pakaian. Bagi lelaki, memakai jubah dan serban hijau. Bagi perempuan, purdah serba hitam. Ajaran Jemaah Al-Arkam seterusnya. Yang keempat, ajaran ini berkembang ke beberapa buah negara lain. Dan yang kelima pula, ajaran ini masuk ke Brunei pada tahun 1980. Seterusnya mengenai dengan penyelewengan ajaran Jemaah Al-Arkam. Yang pertama, mempercayai Syekh Muhammad bin Abdullah Suhaimi berjumpa dan menerima aurat Muhammadiyah dari Rasulullah SAW dalam Kaabah secara sedar. Manakala yang kedua, mempercayai Syekh Muhammad bin Abdullah Suhaimi tidak mati, hanya ghaib dan akan muncul sebagai Imam Mahdi. Penyelewengan ajaran Jemaah Al-Arkam seterusnya. Yang ketiga, meminta pertolongan daripada Syekh Muhammad bin Abdullah Suhaimi dengan cara menyeru namanya kerana mereka mempercayai bahawa dia belum mati. Dan yang terakhir, iaitu yang keempat, mengadakan majlis yaqazah, bererti sedar atau jaga, yakni bukan mimpi, iaitu majlis taubah atau memastikan ahli-ahli arkam berada dalam ketaatan serta mematuhi arahan kepimpinan Asy'ari bin Muhammad.